The taker ni dia takkan tolak. Ada pula pernah saya tanya, dia kata rezeki jangan ditolak tu. Rezeki jangan tolak. Rezeki apa macam ni? Ni rasuah. Dia boleh jawab, rezeki jangan ditolak. Asyik baik ayat Quran pun dia tak bagi quotation kepada saya. Ini something yang kita kena first, business, how to stop business from giving. Tapi kita faham, for the business, time is money. Kalau lambat diproseskan, dia hilang peluang. On this side, macam mana kita nak tentukan engkau buat kerja sebab engkau dah dibayar gaji untuk buat kerja tu. Janganlah file tu disimpan kat bawah. Saja lambat-lambat, excuse, bos saya dia lambat lah. Pergi kat bisnes dia kata, actually saya boleh tolong you. Tapi bos saya, you bagi sikit lah, saya boleh bayar bagi pada bos dicepatkan. Benda-benda ni berlaku. You boleh, I'm not creating stories, this is real issue. Sebab tu saya kata education, we have to educate the business, private sector, when to stop giving, we have to teach and educate penjawat awam to say no to all this. Tak payah bagi, we will process. Kita punya masa 3 hari kita akan buat. MPC was responsible to make sure that ease of doing business, you are helping to percepatkan. Tapi percepatkan masih kita ikut prosedur. Sebab tu sekarang the future generation, adik-adik, anak-anak kita yang ada bertali leher hitam tu, mereka akan compare government service dengan apa? Dengan Grab, dengan Amazon, dengan all those companies that online, dengan Shopee. You can trust the online buying apa semua. Tiba-tiba bila nak berurusan dengan pejabat kerajaan, saya perlukan you punya kertas inilah. Nak minta claim you punya account nak kena bagi. LHDN boleh pula kita buat semua online. Tapi dengan setengah pejabat. Masalah dia sekarang ni, kita berurusan dengan 27 kementerian, bukan with one government. So what we need is that whole culture yang diterima pakai oleh semua pihak. Mana ada orang kata, kita kerajaan bagus sebab kalau di kementerian di immigration kita boleh dapat pasport dalam masa yang singkat. Saya kata, ya, itu satu je. Berapa peratus rakyat Malaysia yang ada pasport? Pasport cepat. Tapi jabatan tanah, bila nak dapat kelulusan tanah, kenapa lama sangat? Kenapa jabatan tanah tak boleh adopt cara? Dan ini yang saya rasa, and moving forward, kalau kita buat foresight, melihat 50 tahun akan datang, the technology, you like it or not, blockchain ke, this AI, all this are here to stay. They are taking over. Kalau kita tak jaga, sebab tu saya tadi we were joking dengan Datuk Azman Shah, adik saya, sebab kami dua anak Yusof. We were talking, this AI ni sebenarnya dah sampai kita give ourselves to this artificial intelligence. Have you all forgotten you have a brain? This authentic intelligence ni ujungnya mesti kena dipakai. Jangan semuanya serah ke AI. So the future, we have to think and think and think. Lebih thinking in order to make sure the process bukan hanya cepat, tapi tepat. Audit ya, tapi kalau you buat dengan tepat, audit tak ada masalah. Tapi kalau kita guna excuse, tak apalah, saya lambatkan, nanti bisnes datang bagi kat saya. That attitude nak ubah the integrity. Sebab tu pada saya, integrity cannot be taught, it has to be caught. Dia tak boleh pergi buat kursus. Sebab tu kadang saya joke dengan orang lah, you buat kursus integrity. Saya, Datuk Azman waktu dia di Northport dia jemput saya kata kat dia, man, I can come and talk, but talk is cheap. Boleh ya, nak bagi cakap ceramah about integrity, tapi integrity ni selagi orang tak merasai apa maksud integrity. Sebab tu saya buat apa? Di Institut Integrity saya buat modul kindergarten. Saya ajar anak-anak ni nak faham values dia, nilai tu. Dan anak ni balik rumah, ada satu parent ni lah, dia datang, dia tanya cikgu ni beritahu saya call, Datuk, ada parent datang tanya, kita modul yang kita buat ni, ada parent marah. Kenapa? Anak dia balik, anak dia kata, mak tak ada integrity. Padan ke mak dia? Sebab apa? Mak dia buat benda yang bertentangan dengan nilai yang dia belajar. Jadi kita kena fikirkan pendidikan berterusan daripada tadika sampai ke universiti, sampai di jabatan.
dah bekerja pun kita kena repeat dan repeat. Sebab tak semestinya dia dah pegang jawatan besar tu dia akan ingat. Kadang dia akan di-influence dengan persekitaran. Baik-baik dia dah jadi orang baik, tiba-tiba dia duduk di-influence, dia jadi orang yang macam ini. Saya rasa benda-benda yang perlu kita ambil kira. Bagus, akta ada yang baik, tapi benda sokongan, kerjasama semua pihak, business, private, civil society perlu digembelengkan bersama supaya kita dapat mencapai hasrat kita yang terkandung dalam Akta Iltizam ni, memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat dalam negara ini. Okey, terima kasih Datuk. Dah betul Datuk kata tadi, sebab saya tadi kan KSN ada share satu cerita tentang E10 di Kedah, bagaimana kejayaan Kedah buat perubahan yang ketara menyebabkan pelabur datang masuk ke negeri Kedah. So negeri Kedah telah menjadi pelabur yang tertinggi dalam pelaburan yang tertinggi dalam manufacturing sector. Pada tahun 2023 hingga 2024. So perubahan yang berlaku itu tidak pun melibatkan tukar takbir urus, still masih berintegriti, dia hanya merubah proses kerja, cara bekerja, macam cara kita, cara berfikir, attitude, budaya kerja, itu je dia ubah. Dia tak ubah pun segala regulation ataupun polisi, apa tak ubah. Benda tu tetap sama, cuma dia sama macam kita cara makan lah. Cara kita nak makan, kita boleh guna tangan, guna chopstick, guna sudu, sama je, tetap kenyang, betul. Yang mana yang cepat, yang mana yang senang kita guna. Takkanlah bubur pun kita nak guna tangan kan. Dia Makan mesti chopstick, makan bubur ikut. memang tak naik lah. Tak naik lah. Jadi dia maksudnya guna keperluan ubah cara bekerja, cara proses kerja bagi memastikan benda tu yang lebih baik. Proses yang lebih baik. Itulah nama produktiviti, apabila kita buat sesuatu lebih baik dari masa ke semasa. So Datuk, satu je lah ayat message terakhir. Okay. Message satu word boleh? Satu word boleh. Baca. Kepada semua Baca. penjawat awam. Baca. Kita dah lupa, ni budaya paling penting, budaya membaca. Bila kali terakhir ada orang share dengan you apa dia baca? Saya kalau tak pernah ada berlama, saya nak mulakan budaya baru. Saya nak perkenalkan buku ini, The New China Playbook. Saya nak suggest, especially management, asasi pengurusan anak-anak kat belakang tu, you read this book. You want to understand how China has transformed dalam masa yang singkat, this is the book for you to read. Baca. Jangan, ini budaya membaca pun dah tak ada. Banyak budaya-budaya baik yang kita ada, kita jumutkan, kita adopt budaya-budaya yang buruk. Time to change, back to basic. Baca. If you don't read, you got nothing between your ears. Dan itu mesej saya. Tak payah cerita panjang-panjang hak benda lain. Ini. So, jangan baca WhatsApp saja. Baca ni, baca buku. Okay. Untuk penjawat awam, baca, itu mesej daripada Datuk. So kita baca dan berfikir. Baca dan berfikir. Terima kasih Datuk. So saya akan bagi soalan yang terakhir pada Datuk. Bukan Datuk, dan sebenarnya banyak benda kita nak tanya. Soalan saya ni banyak sebenarnya. Saya terpaksa pendekkan sebab saya berdapat no to corruption. Soalan saya banyak tapi saya terpaksa pendekkanlah sebab saya tahu ramai nak dengar lagi, tapi kita pilih yang terakhir lah Datuk, boleh lah Datuk pilih last kali soalan dia. Soalan last kali Datuk, jika 5 tahun dari sekarang kita ingin melihat Malaysia dikenali sebagai negara paling mesra perniagaan di rantau ini, apakah satu perkara yang kita mesti lakukan mulai hari ini oleh kerajaan, industri dan rakyat supaya aspirasi ini benar-benar menjadi kenyataan? Ya, kalau jika saya perlu pilih satu perkara sahaja, jawapan saya sebenarnya kita kena pastikan budaya penambahbaikan bersama ini dapat diserap dan dipraktikkan setiap hari. Jadi ada 3 benda. Satu, kalau boleh kita libat urus dari awal. Jangan tunggu sampai ada masalah baru kita nak lepas urus dengan orang yang disediakan. Kedua, kita kena semak secara lebih segera dan lebih kerap kerana keperluan perniagaan itu dia kerap berubah. Dan yang ketiga yang paling pentingnya, kita mahu kalau boleh proses yang boleh dijangka lah, predictable proses. Ya, itu saja. Okay, so message kepada penjawat awam? Ya, satu betul. perkataan message kepada penjawat awam? Jangan kita terlalu fokus kepada mekanisme ataupun cara kita buat benda itu. Maksudnya kita jangan fokus kepada aktiviti, mesyuarat, proses, Fokus procedure. kepada hasil. Kita fokus kepada outcome, hasil. Ya. Alright, terima
Terima kasih Datuk. Terima kasih Datuk berdua yang sungguh banyak knowledge, banyak pengetahuan yang kita tahu, banyak ulasan-ulasan yang disampaikan sebenarnya memberi makna yang sangat besar kepada semua. Boleh 30 second Ada lagi? 30 Okey. second. Boleh Datuk. Saya Jangan marah saya ya yang lain. 30 second. 30 second. Saya datang ni daripada jauh. Saya travel daripada Kuala Lumpur datang ke sini, tunggu lama, lepas tu dapat bercakap, dah dapat bercakap, saya nak cakap betul lah. Saya nak bagi tahu, saya sebenarnya saya bercakap daripada hati saya. It comes from the heart. Sebab apa saya cakap itu? Sebab saya nak apa yang saya cakap tu sampai pada hati tuan-tuan sekalian. Kalau tak semua pun, 5-6 orang terlekat di hati dan rasa we need to do something. Dan dalam konteks ni, jabatan sendiri, whatever you are doing, you go and make the changes. Dan ambil apa yang saya cakap ni sebagai cabaran, kita mula ubah apa yang kita boleh ubah. Nak harap orang lain tak boleh lah. Yang you boleh buat kat rumah ke kat mana. But we have to change the way we think. We have to change the way. Sebab tu saya nak sentuh hati tuan-tuan sekalian. Itu hasrat dan harapan saya supaya balik ni, saya boleh, bila saya menghadap Tuhan saya boleh kata, I did my work, saya sampaikan dan saya boleh membantu, memperbetulkan. Kalau tidak, I just wasted my time. Honestly, sebab tu saya nak tutup, nak remind, I speak from my heart, I hope it touch your heart. Dan dengan perubahan itu, insyaAllah, harapan, hasrat, KSN tadi nak laksanakan akta ni boleh laksanakan. Tapi perlu semua orang ambil iktibar bahawa kita kena berfikir, kita kena membaca, kita kena ada hati yang baik. Bila hati kita tak rosak, integriti tertanam, semua akan dilaksanakan demi kebaikan rakyat. Terima kasih semua. Kita dah sampai penghujung forum kita pada hari ini. Jelaslah daripada pembincangan hari ini, reformasi sebenarnya bukan bermula dari setiap bukan bermula daripada hanya kepada Atta, tapi ia adalah apabila kita dapat merasai benar-benar perubahan itu berlaku. Dan pada akhirnya bila rakyat dapat mengukur kejayaan itu tersebut daripada banyak-banyak dasar yang kita umumkan. Dan apabila urusan kita jadi mudah, keputusan kita menjadi lebih pantas, layanan jadi lebih mesra. Dan akhir sekali inginkan saya bagi satu renungan, iaitu kejayaan sebenar reformasi bukan apabila kerajaan yang kata sendiri kita telah berubah, bukan. Tapi ialah apabila rakyat sendiri yang berkata bahawa urusan saya hari ini lebih mudah, lebih cepat dan lebih meyakinkan. Dan akhir kata, terima kasih kepada semua panel dan terima kasih kepada semua yang menghadiri forum kita pada hari ini dengan kata-kata, kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, dan kalau ada umur yang panjang boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih dan jumpa lagi. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada yang berusaha doktor dan yang berbahagia datuk-datuk atas sesi perkongsian sebentar itu tadi. Berikan satu tepukan yang gemuruh atas wacana pertama sebentar itu tadi. Baiklah hadirin yang dimati sekalian, majlis kita akan ditangguhkan seketika bagi memberi laluan kepada sesi rehat, makan tengah hari dan solat Zuhur. Sesi konvensi ini akan disambung semula tepat jam 2.30 petang nanti. Majlis dengan ini mempersilakan barisan moderator dan panels terdiri hormat ke ruang jamuan utama di teater eksperimen untuk makan tengah hari. Bagi para tetamu dan peserta lain, anda dijemput untuk menikmati hidangan tengah hari yang disediakan di Dewan Tan Sri Othman yang terletak di belakang sebelah kanan Dewan. Dan seterusnya menunaikan solat Zuhur di ruang yang telah disediakan. Terima kasih, selamat menjamu selera dan jumpa lagi sebentar lagi untuk Wacana Intelek sesi kedua. Terima kasih.